Pada zaman dahulu, pendidikan bermula dengan cara yang sangat berbeza. Kelas tradisional, buku teks dan papan hitam adalah alat utama dalam proses pembelajaran. Pelajar mengisi masa lapang mereka dengan buku, pensel dan huruf. Dunia telah berubah. Revolusi teknologi telah membentuk semula cara kita belajar, mengajar dan berkembang. Pendidikan kini berada di hujung jari kita di dunia maya yang tiada sempadan. 1999, Kementerian Pendidikan Malaysia melancarkan program Nadi Ilmu Amalan Membaca ataupun yang dikenali sebagai NILAM yang bertujuan untuk menggalakkan budaya membaca dalam kalangan warga sekolah. Kini dunia sudah berubah. Pelajar boleh merekod bacaan mereka dalam Advanced Integrated NILAM System ataupun dikenali sebagai AINS. Hanya memerlukan peranti digital seperti telefon bimbit, riba, tablet dan yang paling penting capaian internet yang pantas. Dari buku teks ke dunia digital, dari kelas tradisional ke platform pembelajaran maya, teknologi telah membuka jalan untuk pembelajaran yang lebih luas, inklusif dan menyeronokkan. Kini, dengan teknologi di tangan kita, masa depan pendidikan akan jadi semakin cerah. Semua ini bermula dengan teknologi. Jadi, jangan tunggu-tunggu lagi. Mari kita belajar, membaca dan mencipta dunia yang lebih cerdas.